Wanita itu memerah secawan sos tomato. Kemudian dia sengaja menjatuhkannya ke tanah. Kemudian berpura-pura tergelincir secara tidak sengaja. Kerana bukan sahaja anda tidak perlu membayar, anda juga boleh mendapatkan pampasan. Saya melihat dia membuka bagasi. Terdapat semua prop porselen di dalam. Kemudian dia melihat seseorang mengalihkan TV. Kerana TV terlalu besar, menyekat pandangan pemandu. Lelaki hanya boleh melihat ke belakang melalui cermin pandang belakang. Kemudian kereta undur. Tiba-tiba terdengar jeritan ganas dari belakang. Lelaki itu keluar dari kereta dan melihat wanita itu sudah terbaring di atas tanah. Nasib baik wanita ini sangat berprinsip. Lihat sahaja video itu. Kemudian dia tidak akan menyasarkan anda. Wanita itu cepat-cepat menutup kepalanya dan menjerit. Mengalami hentakan teruk di kepala. Anda tidak boleh pergi tanpa 6,000 perbelanjaan perubatan. Kemudian baring di atas tanah. Dapatkan sahaja bel $1,000. Tetapi wanita tidak berpuas hati. Dia mengerling. Saya melihat seorang wanita tua yang kaya lagi. Berpakaian sangat bergaya. Dia memutuskan untuk mengupah seorang imam serangga untuk memberinya tamparan yang serius. Tetapi siapa tahu bahawa wanita tua itu baru sahaja memakai tali pinggang keledarnya. Wanita itu telah dilanggar oleh sebuah kereta yang lalu di tempat kejadian. Pada masa ini, wanita tua itu tidak tahu sama sekali. Saya nampak dia menendang pemecut. Dia terus melanggar wanita itu. Wanita tua itu tergesa-gesa mendial nombor penyelamat. Anggota bomba segera tiba di tempat kejadian. Selepas pemeriksaan, wanita itu secara ajaib masih hidup. Tetapi kakinya hilang semua perasaan. Kemungkinan besar anda akan menjadi orang kurang upaya sepanjang hayat anda.